Assalamualaikum guys, macam biasa aku Naj dari FCR Forever Coffee Roaster. Hari ni aku nak kongsikan kat korang satu persoalan sebenarnya yang sering aku dapat jugalah, which is calibration ataupun which is espresso calibration. Dalam video kali ni aku just nak go through je sebenarnya macam mana kita nak extract espresso menggunakan peralatan yang might be almost similar dengan apa yang korang ada dekat rumah. So dekat depan aku kita ada Timor Sculptor, which is a flat burr single dose punya grinder, and then kita ada Breville. So Breville is pun mesin yang aku ada dulu mula-mula, but not this double boiler. Sebelum ni aku ada Breville infuser, pun sama juga rupa dia macam ni, but tak silap aku button dia cuma 2 je, and then dia lebih compact sikit, lebih kecil sikit compared to this one. This one is a dual boiler, and yang ni dia boleh buat serentak. Maknanya dual boiler tu biasanya dia akan ada satu brew boiler, satu lagi ialah dia punya steam boiler. So first of all, apa itu espresso? So espresso dihasilkan pada tekanan yang tinggi, iaitu dia punya coffee ground tu kita akan masukkan ke dalam portafilter. So portafilter tu ialah benda ni, PF. So basket dia ada 2 jenis. Satu ialah double basket, alright, yang berada di tangan kanan aku ni. Yang kedua ialah single basket. So macam yang korang nampak dekat depan aku, single basket lebih kecil sedikit berbanding double basket. And then dia punya design dia pun berbeza sikit. So coffee dia yang boleh muat biasanya dalam 12 gram. Macam tu tak silap aku. So ni lah lebih daripada 12 gram. Dia bermula daripada 15 sehinggalah 25 pun ada juga. Kita pun perlulah ada scale. So scale yang ada timer. Temper, of course, temper pun ialah saiz 58mm. Kita akan menggunakan lidi ni untuk teknik yang kita panggil WDT, iaitu Wise Distribution Technique. So kadang-kadang mungkin grinder yang korang ada dekat rumah is not up to commercial standard. Macam kita beli yang memang for home use. So sometimes yang for home use, bila kita grind halus untuk espresso, dia akan menghasilkan clumping, dia akan berketul. So bila dia berketul, inilah kita akan pakai lidi ni untuk pecahkan ketulan-ketulan serbuk kopi yang kita dah grind tadi tu dalam kita punya portafilter. But untuk permulaan okey je. Macam tak payahlah pening-pening nak fikir nak beli lidi ni ke apa kan. As long as you guys ada beli a good grinder, then a normal coffee machine, lepas tu ada temper, and then boleh temp terus. Just nice. Lepas tu korang boleh extract korang punya espresso dan boleh terus minum. Alright, so now aku nak tunjukkan dekat korang macam mana nak extract ataupun nak calibrate sebenarnya. Apa dia punya factor-factor dia, apa dia punya variable dia. So kita boleh bagi kepada 3 juga style of extraction, sama dengan manual brew, iaitu kita akan ada over extract, which is selalunya over extract ni ialah untuk serbuk kopi yang kita grind terlalu halus. Bila kita grind terlalu halus, dia akan lebih banyak menyerap air, so dia akan menghalang ataupun melambatkan proses untuk air itu turun untuk menghasilkan kita punya espresso. Kalau kasar pula, which is under extracted, bermakna grind size kita terlalu kasar, kurang sesuai, iaitu bila kasar, air itu akan turun dengan laju, dia punya flavor espresso tu tak dapat fully kita tangkap, tak dapat fully kita extract sebenarnya. So yang just nice, yang di tengah-tengah, in between the over and in between the under extract, iaitu extraction yang just nice, yang balance, yang within dia punya masa, within dia punya time yang diajarkan ataupun yang dikeluarkan oleh guideline yang ada pada Specialty Coffee Association. Secara general dia di dalam industri kopi, orang dia ataupun barista-barista dia dah serba tahulah. Sebenarnya kita tak ikut sangat pun. It's going to be different sebab tak semestinya biji kopi daripada Brazil, for example, ataupun biji kopi daripada Colombia, walaupun roast level dia sama, but if kita gunakan extraction ratio yang sama, maybe kalau kita pakai ratio 1:2 untuk bean Brazil, dia okey. But kalau kita pakai 1:2 untuk bean Colombia, dia tak okey. So definitely, guideline SCA ni ialah sebagai rujukan. The basic untuk kita extract espresso ni, pertama sekali kita kena tengok dia punya roast level. And then ada juga variable-variable macam dia punya temperature sekeliling. But most people will argue that dia tak adalah efek banyak sangat pun sebenarnya. Kalau bila panas lain, bila
petang lain, bila malam pun lain juga. Yes, ada a little bit of effect, but most people will say that dia takkan mengganggu banyak sangat berbanding variable macam roast level dia. Okay, so roast level, that's it. Dia punya tu baru kita boleh tentukan grind size apa yang sesuai and dia punya dose lah. But definitely untuk tentukan grind size ni is just lebih kepada kita punya roast level. So kalau macam ni kita pakai blend nombor 3. Blend nombor 3 ni ialah special Brazil and also Indonesia. One of kita punya best seller juga. So this one dia punya roast level is a medium roast. Okay, let's try dekat nombor 3. Okay, aku lebihkan sikit 18/5 sebab untuk grinder-grinder ni biasanya dia akan ada retention. So retention ni bermakna bila kita grind coffee tu dia akan ada tertinggal sikit lah dekat dalam. So kita akan tengok berapa gram coffee yang kita dapat sebenarnya. Okay. So dah habis grind. So kita dapat 18.47, which is quite okay. Maknanya retention dia pun tak berapa banyak, which is very good. So usually dia akan memang halus sikit macam gula caster lah. Okay, so macam ni lah dia punya grind size dia. So kalau tengok dia clumping dia ada sikit-sikit but not too much clumping. So that is also indicator yang kita boleh agak that kita punya grind size tu just nice, tak terlalu halus. Kalau clumping dia banyak lagi, besar-besar lagi macam tu, tu bermakna grind size tu terlalu halus, kita nak kena adjustkan lah, kasarkan sikit. Akan pakai lidi ni, kita akan buat WDT. And then biasa kita nak temp tu, kita akan sayangkan sikit badan kita, ibu jari kita, jari telunjuk kita, bila kita temp tu, kita akan menyentuh basket ni, tepi ni. So kita boleh rasa kita punya temp tu dalam sangat ke, kuat sangat ke, ataupun just nice. Okay, ni belum ditekan. So belum ditekan, temper dia tu nampak ternaik sikit. So bila kita tekan, sepatutnya dia punya tu just nice. Kita tak payah terlalu dalam. So kita pusingkan sikit dan kita angkat. Yang ni lah yang kita nak kan. Coffee park dia tu nampak bersih, clean. Dia tak ada ruang udara pun kat tepi. Rongga ataupun lubang lah kat tepi. Now kita akan extract manual. So kat sini dah ada timer dah. Just nice, dah ada timer. Okay, so kita dapat 42 saat. Dapat dalam 38 gram. So tu bermakna dia dah over sikit lah. So over extracted sebab dia lebih lama sedikit berbanding yang biasa. But kalau kita nak tengok secara visual dia, sebenarnya espresso dia nampak okey je. Yang ni dia dah blonding. So maknanya espresso tu kalau tak ada scale pun kita boleh tengok juga secara visual. Warna coklat pekat mula-mula and dia makin cair. So makin cair yang ni lah blonding dia. Dia punya bau pun a bit more intense, a bit more pungy sikit, strong sikit berbanding extraction yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. So the bitterness tu is okay. Cumanya dia memang a bit strong sikit. Kalau over 10 aku boleh kata dia 8/10 and dia ada a bit of dryness. So usually bila kita extract coffee kita tak nak yang dry dekat belakang tu. So this is kita boleh kategorikan sebagai yang over extract. So aku nak try sekarang nombor 4 nak tengok. Sama ada 4 ni just nice, kita boleh dapat within maybe tak lebih 35 saat. Kita tengok okey ke tak okey. Okey. So kita dah buang kita punya coffee park and then make sure kita dah lap dengan bersih. Oh, not bad. Retention dia memang sangat-sangat bagus. Tak tinggi sangat. Kita letakkan. So still the same. Aku akan pakai WDT punya needle ni. Lepas tu baru aku temp dia. So this one pun sama. Kita nakkan 36 gram. Within at least tak lebih 35 saat. So mari kita tengok. Okay, nampak macam just nice. Tapi kita tengok bar pressure tak naik fully. So ni kita dapat 20 saat. Dan kita dah dapat dah 40 gram. So which is kita tahu tak sepatutnya lah aku adjust besar sangat. 3 pergi kepada 4. So mungkin kita boleh adjust tadi daripada 3 untuk kita kasarkan sikit lagi kepada maybe 3.2 atau 3.4 pun dah ada perbezaan yang ketara. So ni nombor 4 kita dah boleh nampak 20 saat, lepas tu kita dapat 40.6 gram. Bermakna this is going to be yang under extract. So kita masih lagi boleh nampak dia punya blonding and sekeliling dia warna yang lebih pekat. Bau dia lebih ringan. Bau dia tak terlalu kuat macam yang over extract tadi tu. Definitely yang hit
lidah aku mula-mula ialah the acidity atau the sourness. Kalau macam sekarang lidah aku dia tak rasa dah pahit ataupun kelat sangat tadi tu. But it's still there, but the dryness tu dia tak kuat sangat macam yang over extract tadi. So now aku nak try dekat 3.4, maybe tak terlalu nampak dekat dalam kamera, adjust dia CP-CP je. So now sama juga resipi dia, the coffee bean kita akan pakai 18 gram juga. Okay, kita grind. So kita try kali ni 3.4, kita tengok dapat tak range 25 ke 28, at least 25 saat ke atas untuk 36 gram ataupun ratio 1:2. Clumping dia lebih banyak sikit. So aku akan pakai lidi ni sekali lagi, pecahkan all the clumping, kita akan temp. Temp pun just nice. So berkemungkinan mesin Breville ni dia ada preset pre-infusion. So hence that's why kalau dia ada pre-infusion 3 second tu, then kita akan just tolak 3 second lah. Maknanya kita tak akan kira dia pre-infusion tu. So now kita akan try untuk extract. Okay, 12 saat dia dah mula keluar. Tengok macam okey. Okay. So dapat tadi 29 saat untuk 37.9 gram, almost 38 gram. Boleh tengok keliling dia ada macam a little bit of tiger stripe tu. Maknanya dia warna coklat yang sangat pekat, dia akan ada layer-layer sikit. Tengah-tengah dia tu dia akan ada blonding dia. Warna dia tu dah lebih cerah. Krema dia bila kita swirl macam ni, krema dia getting back together. Bercantum semula. Nampak cantik je. Dia punya aroma dia lebih balance. Acidity, sourness, smell tu when combined together, dia macam ada a little bit hint of a sweetness bau dia. Kira bau dia menyenangkan lah. Bau dia lembut. Very nice. So this one pun kita boleh try. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak pahit sangat, dia tak masam sangat. Dia ada seimbang. Ada pahit sikit mula-mula, you can taste the bitterness tu, but it's not kuat sangat macam yang over tadi tu. Lepas tu towards the end ada masam dia sikit, alright. And then bila kita telan tu, yes dia lingering sikit, tapi dia dah tak ada dah dia punya rasa kesat dekat belakang lidah kita tu. First of all, dia punya variable dia lah. Okay, kita akan tengok dia punya roast level dia. Darker roast ke, lighter roast ke. And then yang kedua ialah kita boleh tengok lah pada dia punya roast date dia. Okay, so roast date dia pun main peranan juga. And then definitely kita punya dosage dan kita punya water temperature lah. But for today, benda-benda tu pun aku tak cerita sangat dengan lebih lanjut. So it's just hari ni is macam mana kita nak calibrate ataupun nak pilih grind size apa yang sesuai dengan kita punya biji kopi ni basically. So inilah sebenarnya apa yang setiap barista perlu buat setiap hari sebelum diorang mulakan diorang punya business. So as a cafe owner pun, this SOP ataupun SOP cara-cara untuk calibrate ni perlulah diajar kepada korang punya barista. At least each of them is knowledgeable and then diorang faham that the base of a good coffee is dia punya espresso. So kalau espresso tu okay, balance, within range of dia punya ratio, steamkan susu pula pada temperature yang betul. So bila benda-benda tu digabungkan dengan espresso yang dah okay tadi tu, within range, tak over extract, tak under extract, your customer will definitely get a nice cup of coffee yang orang boleh enjoy, yang orang boleh minum sampailah habis. Mungkin ada orang di luar sana ada taste preference yang berbeza. Ada setengah orang dia suka rasa yang lebih kuat, rasa yang lebih strong. So untuk rasa yang lebih strong ni kita boleh ubah dua benda, iaitu of course dia punya roast level. Kita boleh pakai kopi yang roast level lebih dark. Kalau roast level korang medium but korang nak rasa kopi yang lebih intense, untuk medium roasted coffee atau light roasted coffee korang boleh upkan korang punya dose. So maybe daripada 18 gram boleh pakai up to 20 gram. Maybe the variable untuk korang tambah dose ni is korang punya serving size. Kalau korang pakai 16 ounce, kalau korang pakai 22 ounce, so cawan yang lagi besar, definitely you need dosage serbuk kopi yang lebih tinggi untuk complementkan dia punya espresso punya ratio tu dengan susu tadi. So kalau kita pakai dos kopi yang less than 20 gram tapi kita pakai cawan maybe 500 ml ataupun 600 ml. So of course lah untuk 32 gram espresso ataupun 32 gram yield of espresso atau 36 gram or 40 gram, bila pakai 18 bagi 40 dan susu banyak, espresso tu sikit, dia akan jadi diluted, akan jadi cair. Cafe owners di luar sana, right, yang baru nak buka kedai, yang baru nak set up and then pening, maybe korang punya barista ni kenapalah
tak pandai-pandai, tak faham-faham ataupun asyik tengok YouTube dan try and error, korang bolehlah enroll untuk kita orang punya basic barista class. Okay, kita ada buat di FCR at pinggiran Subang. Kita akan belajar teori iaitu tentang kopi, and then ultimately ialah lebih kepada hands on. Kelas kita 4 jam ke 5 jam, satu kepala ialah RM450. So kita biasanya kelas ialah lebih kecil, kita tak nak lebih kelas yang agak besar sebab saya memang tekankan kepada hands on. So lebih banyak latihan hands on akan lebih mudah faham cara-cara untuk buat kopi, extract espresso, steamkan susu dan juga basic latte art. Kalau nak buat yang SCA punya kelas pun kita boleh buat juga sebenarnya. Okay, kalau SCA pula is 1,200 per pax untuk 2 hari. So satu hari full on theory, and then the next day is practical dan juga ada practical exam and online exam. So kalau nak SCA pun boleh juga. SCA dia punya sijil tu is internationally recognized. So kalau ada apa-apa, boleh komen ataupun boleh DM untuk bertanya lebih lanjut ataupun nak terus daftar untuk kelas barista pun boleh juga. Thank you.